Okay. So kita akan mulakan satu proses untuk tukarkan trash ni kepada, ini adalah cubaan saja. Kita adalah tepat sangat. Cara yang betul tu tidak. Okay. So pertama sekali kita kena pergi kat sini, pergi pada personal, buka personal, pergi pada theme dan desktop icon setting. Okey, dekat icon setting dekat tong kita semula ni ada dua bahagian. Satu ialah kita semula penuh dan kita kosong. So untuk kosong saya klik kat sini. Saya ubah dengan highlight sini. Ubah icon satu je lah. So dekat sini ada file dah. Ada file, ada banyak pilihan yang sedia ada. Kita boleh sembah imbas daripada yang kita ambil download daripada internet. Kita pergi pada gambar, pergi pada gambar. Slow sikit lah, komputer ni slow sikit. Gambar. So saya letak kat logo, saya letak terus kat sini. Dia ada size dia, ada nisbah dia tengok. Lepas tu kita dah berjaya tukar. Kat mana dah dapat ni, kita ambil dekat sini lah. Kita ambil gambar, lepas tu kita sama guna snaping tool, kita ambil gambar, kita convert dekat laman web ni lah. Laman web, convert, open. PNG tu icon paling baik kita guna snaping tool untuk tukar. Selepas dah tukar tu, akan jadi macam ni. Kita tekan apply lah, wajib supaya dia tukar. Nampak berubah dia, apply. Tekan apply lagi sekali. Dia dah berubah dah gambar trash dengan ni. Selamat mencuba.